Keluar. Alhamdulillah. Oh. Assalamualaikum dan selamat sejahtera sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah berjumpa lagi kita pada episod kali ini, di mana ini adalah rakaman pada hari yang ketiga, episod yang kedua di Sungai Sepia. Jadi rakaman ini adalah sambungan kepada vlog yang sebelum ni. Jadinya aku sangat berpuas hati pada trik kali ini, di mana banyak sangat strike ikan kelar, sebarau, tengah kejar yang bersaiz, dan ada juga spesies-spesies lain. Contohnya nyanyua, ikan seluang gajah, dan juga ikan melayan trauk, dikenali sebagai ikan sikang dengan panggilan tempatan. Dan apabila kita sebut pasal Sungai Sepia ni, memang cakap pemandangan dia sangat-sangatlah indah. Panorama dia dengan airnya cantik jernih. Lepas tu dengan batu-batuan di dalam air, dengan spot-spot ikan tertentu. Memang aku tak dapat nak gambarkan dengan kata-kata lah. Jadinya korang kena turun sendiri, korang kena rasai sendiri pengalaman depan mata yang tak dapat aku nak gambarkannya dengan kata-kata. So, aku akan tulis nama dan nombor phone Along Kamar, Boatman dekat description tu. Jadi korang kalau nak datang sendiri, korang boleh contact untuk maklumat lanjut. Tekan je anak panah dekat tajuk tu. So, akan keluar detail-detail di mana korang boleh hubungi Along Kamar secara direct lah, secara peribadi. Di kesempatan ini, aku nak minta maaf dekat korang. Sebabnya aku lama tak update aku punya vlog disebabkan kekangan masa. Yalah, ada kerja hakiki yang terpaksa aku hadapi di samping melayan hobi. Aku rasa korang pasti rindu akan konten aku, di mana sebelum ni aku pernah turun fishing and camping, catch and cook. Tapi bukan korang je tau, aku pun rindu dengan kenangan-kenangan tu semua. Sebabnya ialah lama dah tak turun buat fishing and camping. InsyaAllah selepas habis monsun nanti, selepas habis musim tengkujuh nanti, aku akan cuba rakamkan fishing and camping, catch and cook. Jadinya tengoklah kalau berkesempatan, insyaAllah. Panjang lebar dah aku ni melalut. Jom, tanpa berlengah masa lagi, jom kita sama-sama saksikan. Aku harap korang semua terhibur. Ikan apa? Baik kalah. Seluang gajah. Besarnya kan. Balik bye. Alhamdulillah. Kejar ke kambing. Kejar. Nak kejar dah kat sini. Saya sini, lepas balik. Strike. Kejar keluar. Kejar.
Ui, saya juga tu. Kasar juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kasar. Kasar. Ha? Keluar ke? Kejar? Kejar. Kasar. Saya 800 ada ni. Loh, kawan lepas nak casting. Nak casting. Gila dah nak casting. Boleh, kawan lepas. Kat sini. Tak ada. Tak ada. Nak celah ni. Wah, dia libah sekali atas muka tu. Mantap, alhamdulillah. Lembut dia ambil kasar ni. Kasar. Kejar. Saiz. Pakai kira warna tanuk ni. Pakai lens spinner boleh ambil. Nak ambil ke? Okey. Alang suruh ambil. Jadi kita ambil. Aku nak cepat ni. Nak hujan ni. Hujan macam ni bergalak ikan ni. Oh, gemuk tu. Gelap. Ni pakai lens spinner. Aku nak cepat. Kasar. Alhamdulillah. Alang suruh tinggal ni. Alang suruh tinggal ni biasa ni. Tu ada orang dekat belakang. Long, kau tinggal. Tu Halong. Wah, mantap sayang. Saya padu ni. Licin tu. Alhamdulillah. Strike lagi. Oh, kasar. Strike. Keluar. Alhamdulillah. Oh. Keluar. Pesta. Keluar lagi ke. Alhamdulillah. Ambil ni. Oh, kuat lagi. Kejap. Alhamdulillah. Kasar. No. Rezeki. Alang cakap ada ni, saiz kilo ni. Wow, gila.
Mengadap sana, mengadap sana. Mengadap sana. Ni. Kan kita pakai inline spinner Hosari buat. Peloh geng. Basuh dulu kejap. Suruh Alung makan jap. Sekejap ya korang. Sekejap. Long, pegang kat Long. Long makan. Alung duduk atas. Saya duduk bawah. Belakang ni. Boleh. Akak. Buat dekat. Okey, jap. Jap. Dekat sikit. Aku tunjuk. Ni pakai inline spinner Hosari River. Mantap Long, terima kasih Long. Terima kasih. Botman, terima kasih. Alhamdulillah. Nampak Alung. Alung buat ikan tu. Go. Kita cuba lagi. Ha? Alung tambat kat tempat arus tu tak apa, tapi sekejap. Kau nak pujuk kejap. Kasurnya, ya Allah, lucu pula. Astagfirullahaladzim. Bengkok tu. Gila. Oi, kasar tadi, memang kasar. Mencerit direct keluar. Sekali kita cuba. Dia berkawan kejar. Perik nak boleh buat naik. Alhamdulillah. Gila. Syurga ni. Sekilo Alang cakap sekilo. Dan spinner Hosari buat tempat yang sama. Gila syurga. Alhamdulillah. Kau angkat sikit. Korang tengok. Saiz dia. Long, tak apa Long. Kamu pergi. Oh, ni besarnya. Ya Allah. Mantap lah geng. Alhamdulillah. Rezeki. Geng. Mantap. Aku senyap. Aku slow sikit. Suara aku kena slow sikit. Alung cakap keluar sensitif kat sini. Tak boleh bising-bising. Dah jumpa. Alright. Lepas? Alhamdulillah. Syukur. Mantap. Ini betul. Kesan ni. Lama ya. Mana ni semalam boleh tak pasang petang semalam. Ni kasar.
Kejar. Keluar. Kejar. Jadi. Tarik. Wah, belik-belik lah. Pakai kewang. Best day yang macam tu lah. Tak, lepas balik ada keluar ni. Aduh. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bye. Tak, pergilah. Yang mana ku? Keluar tak nak ambil. Aku baring. Keluar tak nak ambil. Tukar pelai. Tukar pakai last spinner. Gila. Kenapa keluar tak nak ambil? Aku pelik lah. Korang perasan tak? Aku pakai kewang, tapi keluar tak ambil. Sebab tu aku pakai last spinner. Dia follow je. Aku baring terus tadi. Ni duduk. Berapat. Wah, ikan kecil ni. Kita banyak atas. Separuh. Kena cepat. Atas nak apa bunyi. Tengok daun. Tengok daun. Bye-bye. Memang yang ambil betul.
Keluar. Anak keluar. Strike pun. Baby. Baby keluar. Ikan keluar. Mari kita view. Alah comelnya. Comelnya. Panjang. Main arus ni. Menggunakan lens spinner. Ni. Lebih seksi macam biasa. Okay. Lebih seksi. Okay, jom kita release balik. Cik sangat tak? Bye. Bye. Mantap. Ini makanan. Ikan nasi. Bismillah. Jemput makan semua. Bismillah. Long. Seko. Tapi lepas balik kecil, keluar. Ada kasut lengan. Keluar. Tuh, ikan kita. Alhamdulillah. No. Lepas ambil. Sekejap, tunggu Alung. Mari kita view dulu. Lens spinner lagi. Meriah konten. Tak apalah, janji keluar. Lebih seksi. Keluar. Baru nak cium. Lens spinner. Mantap, alhamdulillah.
Allah, betul juga. Betul. Betul. Tak kasar tapi rasanya tak kasar rasa. Kalau kasar pun sekilo yang tu, tapi dia bawa pergi kayu. Sambil-sambil tak? Baru tekan ni seekor lagi naik ni ke. Keloh. Keloh. Baru naik seekor lagi. Besar. Kat mana? Kat mana? Kat mana? Kat mana? Banyak loh. Banyak. Ya Allah, banyak ke. Banyak dong. Gila. Banyak. Aduh, kasar lu. Strike. Coba apa ni? Lu ambil. Banyak lu, banyak. Tapi lagi kau nak pujuk sekejap lagi. Sebabnya hujan-hujan macam ni dia makan lagi. Dia ingat serangga. Tak boleh. Kacau air. Nanti kawan cuba nanti. Besar ke ni. Saya 800 ada ni. Kat sekilo. Besar. Keluh. Ya Allah. Mantap. Alhamdulillah. Kawan tinggal. Sayangnya tak ada besarnya. Besar je pada betih. Yang kat daun tu. Yang macam mabuk tu. Ingat sakit. Betul. Sama kan besar ni. Orang rakam pula Afrika. Aduh. Kasar kejar. Rasa ikan kat sini ni. Tengok macam ni je. Ni kejar tempat dia ni. Tempat dia ni aku lagi ni. Yang keluar pun ada. Bercampur lah. Yang tadi, yang keluar tadi, dia ekor ni. Bawah. Mantap. Lu ada.
Kejap ke keluar. Kejap. Serak lagi sambil-sambil sembang. Dekat dah, dekat kayu tu. Alhamdulillah kakak, mujurlah kakak. Tadi keluar tu off record. Apa benda lah. Keluar tadi off record yang keluar dekat tu ni, yang dekat Telemu satu lah. Tu kan kita kasar. Kau tengok lah tu. Kasar. Saiz sedap tu. Ha. Sekejap. Putih sikit. Ha, kasar. No. Alhamdulillah mantap. Oh, aku pun stand bateri. Aduh. Aku siap lah casting. Yang ni mengandung ala tu kan. Kalau ke campsite. Tu ikan ni alung. Nanti tunggu. Kalau sempat, kalau terang lagi nanti aku tunjuk hasil casting untuk hari ni. Tapi yang lepas tadi, yang release tadi pun agak banyak juga. Tapi pengalaman depan mata dapat tengok ikan kelah memang banyak gila. Oh, seumur hidup aku, aku rasa sungai ni memang banyak gila lah kelah. Cuma dia ambil tak ambil casting. Dia makan tak makan casting, itu je lah. Oh, kat sini tadi waktu nak hujan tadi. Datang lempar batu. Takut gelap. Jadi aku buat closing terus lah kat sini. Ni hasil dia. Main tambat-tambat tadi. Rasar ni. Kilo ada ni. Long, sekilo ada ni? Ada. Sekilo ada. Dan ni warna dia berseri ni. Naik seri warna ni. Ekor ni. Yang lain kejar. Kasar je. 2, 3, 4, 5, 6. Ni kasar ni. Ni tak dapat mana ni. Ni kalau isi atas tu memang kasar. Tak nampak lah. Tak nampak. Mana tak nampak. Jadi aku kejar masa semuanya ni. Kejar masa. Takut sampai lambat, sampai lewat dekat campsite. Jadi korang semua, aku rasa cukup sekadar kat sini untuk hari yang ketiga trip di Sungai Sepia. Jadi aku akan tulis description, detail, nombor telefon Along Kamar, bawa main aku. Dan dia lah juga guide aku hari ni. Along hari ni tak mancing, dia lupa bawa set. Tapi overall, kesimpulan dia alhamdulillah aku sangat berpuas hati. Jadi kalau korang berminat, nanti tekan je dekat tajuk tu. Nanti akan keluar description, ada detail, boleh contact, boleh bincang. Untuk itu aku Haji Kasdari minta diri dulu sehingga kita berjumpa lagi di lain waktu. Aku harap korang semua enjoy dengan vlog aku pada kali ni. Walaupun aku ni hancur lebur tu wadah. Penat, memang penat lah. Tapi suka lah, memang gembira lah. Memang banyak ikan kelah dia memang sangat banyak. Ambil tak ambil je. Okay, jumpa lagi di lain waktu, InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye bye. Malam dah. Kalau kan aku penat dah ni, aku malas dah nak merakam ni. Tapi tak ada arah. Jujur, ada sahabat dalam aku ni. Kita orang ni tengah salah. Tengah salah ikan ni, gambaran ni. Nampak? Yang ni tak lihat sudah lah. Parok sangat kaya ni tu. Terkala ni. Ikan tengah kejar. Saiz berapa ni? Sekilo lah. Padang lah pula. Tapi yang ni special. Korang mesti tahu. Yang biasa masuk hutan tu mesti tahu. Ni salai. Bawah. Baik selalu bawah. Ni nampak. Atas ni daun apa Long? Berancok. Ni warna apa tu kan? Warna emas. Banyak ah. Berapa ekor semua sekali ni Long? Belah tak? 14 ekor semua sekali. Salai ni lah sebab kita orang ni trip sepatutnya 6 hari tapi 5 hari. Itu je lah. Aku nak tidur lah. Nak buat baring nak rehat. Sakit pinggang ni. Sakit pinggang, sakit urat, sakit apa lagi. Lenguh semua badan ni. Siapa tu?
Ni suasana dia. Ni suasana dia. Yang ni teruk sekali. Ni mastermind. Ni Bobman. Halo. Ni tak ada apa kan, aku nak share tu salad ikan dengan bakar ikan. Kita orang makan nasi lah tadi. Lauk apa ni, kero dengan Zahar masak daging. Daging goreng apa tau. Daging goreng kicap ke daging goreng kunyit macam tu lah. Tapi daging tu pun salai. Nikmat dalam hutan ni kan. Tolak ni tolak batu je. Semua jadi sedap kat dalam hutan ni. Okey, geng.